Motornya saya tak tahu kenapa, tapi lepas saya kena pukul dia pau duit 3,000. Video memaparkan seorang pemuda dipukul sekumpulan lelaki tula di laman sosial menyentuh hati ramai. Pempengaruh dan rapper, Aris Ramli atau Caprice, yang dihubungi lelaki berkenaan berkongsi temu bualnya bersama lelaki berkenaan menerusi panggilan video. Baharu sahaja menjalani pemeriksaan kesihatan, lelaki berkenaan bersyukur tiada kecederaan serius biarpun terpaksa menerima jahitan pada beberapa bahagian badan. Video berkenaan juga sekaligus menafikan khabar angin beliau telah meninggal dunia. Menerusi video dimuat naik Caprice, lelaki berkenaan mengakui baharu mengenali wanita berkenaan di laman sosial. Ujar Caprice, beliau berharap insiden menimpa pemuda itu menjadi pengajaran buat pengguna laman sosial terutama TikTok agar tidak sewenang-wenangnya melayani individu yang ingin berkenalan. Hello there. Assalamualaikum. Sini Kak, kena ni jahit sini jahit. Damn. Okay, so apa? Just a quick call. Apa sebab ada orang kata you dah meninggal. So kita nak tak ada saya hidup. kita nak clearkan semua benda ni. Bro, so so you okay? You dah buat apa? Medical check up dah? Saya baru buat pergi untuk jahit, check dada, baru buat tu lah. Semua okay lah? Semua okay. Okay, alhamdulillah bro. So apa punca semua ni sebenarnya? Puncanya saya baru kenal dengan seorang perempuan yang dekat TikTok. Okay. Dah lama kenal ke? Baru kenal ke? Pernah jumpa ke sebelum ni? Baru kenal. Belum jumpa, baru nak jumpa tu lah. First time saya nak jumpa time tu. Okay, faham. Lepas tu bila kenal tu, dalam seminggu tu kat TikTok, check kat WhatsApp pula. Bila check kat WhatsApp, dia ajak saya teman dia tidur sebab dia tak sihat kat rumah dia. Perempuan ni ajak you teman dia tidur? Betul. Okay. Lepas tu saya bagi alasan, cakap tak ada duit minyak nak ke sana semua. Lepas tu dia siap cakap, tak apa, aku bagi duit minyak, janji kau datang, cakap gitu. Okay. So bila saya sampai ke sana, dia ambil saya daripada rumah flat, dia ambil kat bawah, dia bawa naik atas. Okay. Bila dah sampai tahu, saya baru masuk rumah, baru buka kasut, dalam 3-4 orang lelaki masuk pada pintu depan. Okay, motornya saya tak tahu kenapa, tapi lepas saya kena pukul dia pau duit 3,000. Dia minta 3,000 tapi saya ada 600 time tu. So saya bagi 600, lepas tu selebihnya diorang ambil motor saya. Motor kat diorang. Harap-harap ni boleh jadi satu pengajaran besar lah kat siapa-siapa kat TikTok tu. Kalau cuba ngorat siapa-siapa lah and dia jemput datang ke, hati-hatilah kan. Pengajaran lah Gap. Lepas ni jangan terus percaya orang lah cerita. Ya, walaupun kita fikir sebagai lelaki, dapat makan free. Betul Gap. Betul. Memang lelaki akan fikir. Hati-hati, you know what I mean? Post this video supaya masyarakat tahu yang you ni masih hidup. And inilah punca dia sebenarnya. Alright Gap. Okay bro, take care lah. Apa-apa okay, thank you Gap. Okay guys, Assalamualaikum. Alright. Take care, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.